Tapi bagaimana orang Eropah ni menjatuhkan ekonomi Uthmaniyah? Dalam zaman ini, masa tu di Uthmaniyah banyak kelompok-kelompok tarekat sufi. Dan mereka ni juga nak sustain kehidupan mereka. Mereka ni macam ada koperasi. So, mereka ni meniaga. Buat sabun lah, buat tak tahulah kunafah macam tu lah. Adalah produk mereka ni, saya tak tahulah. Dan kerajaan Uthmaniyah dah buat satu garis panduan. Kalau tarekat ini dah meniaga sabun, tarekat lain tak boleh meniaga sabun. Hang kena meniaga shampoo contohnya. Hang kena meniaga makanan. Hang kena meniaga baju. Ekonomi berjalan tapi dia macam tu ya. Dia bukan satu, macam mana saya nak beritahu. Maksudnya, ada barang. Dan Uthmaniyah membenarkan orang Eropah boleh meniaga dalam Uthmaniyah dengan syarat tak boleh langsung meniaga barang-barang yang mereka ni meniaga. Tuan-tuan tahu apa orang Eropah buat? Hang tak boleh bagi jual kasut tak apa, tapi kami ada duit banyak. Kami beli apa? Kami beli kambing biri-biri. Bulu dia hampa tak boleh buat baju. Kami beli kulit apa-apa, saya tak tahulah buat kasut. Kami beli apa-apa barang untuk buat sebab kami beli. Maka mereka membeli bahan-bahan mentah. Sayangnya, orang Eropah membeli bahan-bahan yang sama yang diperlukan oleh jemaah untuk menghasilkan produk mereka. Yang tu tak ada kawalan. Itu yang Uthmaniyah terlepas pandang. Dia dah sekali pandang bagus dah. Tetapi dia terlupa yang bahan mentah juga ambil peranan. Ini yang kita kena fikir ni. Kadang-kadang kita fikir end product, tapi bahan raw tu kita terlepas pandang. Unais X Unlimited. Jomlah join grup itu. Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun, tuan-tuan boleh dengar pada masa depan. Sebab ini adalah komitmen bayaran sekali seumur hidup. Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah. Untuk memberikan satu pendoakan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan diorang yang lain. Siri Empire, 47 episod, siri kuliah konspirasi dan juga siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayo kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpire Rian sekalian, jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses.